Selamat Okey. kembali kita Selamat ke Dunia kembali Yub. ke Dunia Yub. Okey, Yub. Okey, Tanya Yub soalan kat nak dia. temu duga adik yang handsome ni. Ya. Okey. Assalamualaikum. Adik boleh apa ni ceritakan sikit adik punya pengalaman macam mana boleh set up benda ni. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Aikal. So, macam mana saya boleh involve dalam benda macam ni? Sebab dulu pun saya start benda ni pada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi, kita macam mula pada basic semua. Dah masuk universiti, kita slow-slow masuk. Sampai sekarang saya dah dah boleh buat freelance. So kita buat kerja dengan, sekarang saya ada job dengan kementerian, kita kerja dengan orang luar apa semua. Experience tu makin lama makin banyak. Lepas tu macam konvo pun insyaAllah tahun ni saya jaga. Saya jumpa dia sini, dia baru semester 1 je sah. Masa saya melawat 2 tahun lepas tu, dia semester 1. Sekarang ni dah semester 4. Semester 4. Dah habis exam semalam. Dah exam lah. Ya, bagus. Jadi adakah rugi mencari ilmu dalam bidang ni? Sebenarnya tak rugi pun. Orang kata bidang ni sebenarnya orang kata bidang yang paling banyak, sangat meluas. Orang kata ada paling banyak income sebenarnya. Banyak income kak. Banyak income kak, banyak kata, dapat duit, punca duitnya, pendapatan. Alhamdulillah tiap-tiap bulan tu ada je job. Okey. Salah satu hang nampak pendapatan tinggi tu apa yang hang nampak kata pendapatan tinggi tu? Yang paling job paling tinggi ya, contohnya. Macam job sekarang ni live stream live stream. Live stream paling tinggi. Sebab kita selalunya kita datang tak set up pun, tapi orang tu kata you just datang, you tekan live stream je, tapi payment tinggi. Itu je. Bagus, terbaik. Jadi kalau kat sini ni berapa lama lagi nak habis belajar? Lagi 2 tahun. 2 tahun. Dah keluar sifu dah je sah. Baik apa ni? Tanya dia. Boleh tak bagi apa ni semangat kat adik-adik kat luar sana untuk ambil bidang macam adik ni? Boleh? Betul. Untuk adik-adik yang kat luar sana, tanya dia ambil kos apa kat sini, kenapa dia masuk dalam kos yang ni pula? Okey, kenapa adik ambil apa nama jurusan ni? Saya kat sini ambil course Bachelor in Computer Networking System. Lepas tu sebab benda ni sebenarnya related je. Kalau nak ikutkan, contohnya kalau kita nak connectkan PC dengan PC sebelah, kita guna internet kan. So sama juga kita boleh connectkan kamera tu pakai internet. Sebab sekarang teknologi makin lama makin baru. So untuk adik-adik kat luar sana tu, adik-adik kat luar sana si minat game semua kan. Saya pun handle e-sport, so kita tahu workflow game tu macam mana. Tanya dia di mana yang dia duduk ni. Okey, sekarang ni di mana sekarang adik? Saya duduk dekat UniKL MIT, Kampung Baru. Terbaik adik. Semoga terus berjaya adik ya. Di masa hadapan. Terima kasih ya. Okey, Assalamualaikum. Baik, Dunia Yub.